Pelik kan? Dah tukar macam-macam ubat tapi batuk masih tak hilang-hilang. Bila malam je makin teruk, dada rasa ketat, kahak pun susah nak keluar. Sebenarnya bukan sebab ubat tu yang tak berkesan, tapi sebab dalam paru-paru tu dah penuh lendir pekat yang tersumbat. Dia keras melekat, jadi bila kita batuk, dia tak boleh nak keluar semua. Kalau benda tu dibiarkan, dia boleh sebabkan radang. Lama-lama paru-paru pun akan makin lemah dan setiap nafas rasa makin pendek. Mula-mula batuk tu waktu malam, lepas tu masa bercakap pun akan rasa semput. Sampai satu tahap nak tidur pun dah tak tenang. Akar nafas ni dia dicipta untuk bantu daripada akar masalah tu sendiri. Herba tropika dari pegunungan Himalaya ni, dia bantu cairkan lendir, bersihkan paru-paru dari dalam dan tenangkan saluran pernafasan tu yang dah lama luka. Bila paru-paru dah mula bersih, batuk pun akan reda perlahan-lahan. Dada jadi ringan dan anda boleh tidur lena balik. Jangan tunggu sampai nafas anda sendiri yang berhenti minta tolong. Mulakan sekarang, bantu paru-paru anda dengan akar nafas.